Orang akan cakap macam kau ni cakap macam ni. Saya telah direman dan saya telah disoal siasat dan saya telah mengikut segala prosedur dia lah, tak ada yang terkecuali. Saya dah di sini pun ada juga individu-individu yang rasa macam tak puas. Selepas sekian lama menyepi, pelakon Azhar Azmi akhirnya membuat kemunculan dan berkongsi mengenai kehidupan dan kisah rumah tangganya. Menerusi satu klip temu bual bersama program Melodi, Azhar atau Siti Azhar Amira Azmi, 37 tahun, memberitahu dia kekal bertahan dalam perkahwinan kerana anak-anak. Malah pelakon ini juga memberi gambaran berasa cemburu melihat kebahagiaan pasangan yang lain. Orang akan cakap macam kau ni cakap macam ni. Saya telah direman dan saya telah disoal siasat dan saya telah mengikut segala prosedur dia lah, tak ada yang terkecuali. Saya dah di sini pun ada juga individu-individu yang rasa macam tak puas hati. Macam mana kau boleh keluar, macam mana kau boleh lepas. Kalaulah nak dibandingkan dengan pasangan lain, saya cemburu, saya lebih kepada menjaga anak-anak, sebab itu saya bertahan, katanya. Pelakon itu juga dilihat gagal menahan air mata tak kala meluahkan harapan tentang hidup berkeluarga. Dalam perkahwinan Azhar, adakah Azhar rasa Azhar dilindungi atau sebaliknya? Saya tak tahulah, tapi kalau nak comparekan dengan pasangan-pasangan lain, saya tengok saya jealous lah. Saya rasa saya lebih kepada menjaga anak-anak. Saya impikan keluarga yang tidak mahu gagal, biarlah sampai mati tak sangka jadi macam ni, luahnya. Sebab itulah juga saya bertahan. Sebab saya mengimpikan satu keluarga yang saya tak nak fail, biarlah sampai mati. Tapi saya pun tak sangka benda jadi macam ni. Sebelum ini, nama Azhar Azmi kembali menjadi bualan selepas dia dan suami terkait dengan isu penipuan melibatkan penjualan tanah Kurnia selain urusan darjah kebesaran. Azhar kemudian dibebaskan selepas direman bagi tujuan siasatan kes berkenaan. Kehilangan pelakon ini dari dunia hiburan juga menjadi tanda tanya selepas dia mengambil keputusan untuk tidak lagi terlibat dalam mana-mana drama atau filem. Azhar sebelum ini juga tidak pernah berkongsi kisah peribadi termasuk tentang perkahwinan. Malah dia juga tidak aktif di media sosial sehingga membuatkan ramai tertanya-tanya tentang perkembangan terkininya. Difahamkan Azhar mendirikan rumah tangga dengan Muhammad Apri Azrin Muhammad Sapri dan memiliki 2 orang cahaya mata. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.